or all of Kuala Lumpur today, but I didn't see any tanks. I didn't see any guns. As far as I can see, the Chinese do quite well in Malaysia. Korang bayangkan ada satu kejadian ni yang memang buat ramai orang terkutuk dahsyat. Ada seorang wartawan dari portal FMT ni, dia pergi tanya satu soalan yang cukup berani tapi sebenarnya agak memalukan dekat Josh Galloway. Dia cuba nak bawa naratif kononnya layanan terhadap orang Cina dekat Malaysia ni punyalah teruk sampai dia sanggup bandingkan dengan penderitaan warga Palestin yang kena lanyak dengan rejim Is Not Real tu. Tapi apa yang jadi? Josh Galloway bukannya jenis yang makan saman. Dia terus sekolahkan wartawan tu cukup-cukup depan orang ramai. Galloway dengan tegas ni cakap, masa dia mula-mula jejakkan kaki kat Kuala Lumpur, dia buka mata luas-luas. Dia kata dia tak nampak pun ada kereta kebal tersadai kat tepi jalan, tak ada trak tentera yang mundar-mandir nak gertak rakyat, apatah lagi tentera bersenjata penuh yang jaga setiap penjuru blok. Dia siap beli lagi, kat Malaysia ni tak ada pun sistem jalan raya khas yang cuma boleh dilalui oleh bangsa tertentu je macam kat tebing barat tu. Bagi Galloway, orang Cina kat Malaysia ni sebenarnya hidup punyalah selesa dan baik gila, jauh panggang dari api kalau nak disamakan dengan rakyat Palestin yang memang sah-sah mangsa penindasan paling kejam dalam sejarah dunia moden sekarang ni. Bila kita tengok balik, tindakan wartawan FMT tu sebenarnya satu contoh mentaliti kiasu yang sangat tak kena tempat. Dia cuba nak jaja cerita sedih kat pentas antarabangsa, tapi naratif tu sebenarnya langsung tak masuk akal dan bercanggah habis dengan realiti kita kat sini. Korang kena tahu, pelancong luar yang datang Malaysia pun selalu ternganga tengok betapa harmoninya kita. Mana nak jumpa kat negara lain dalam dunia ni yang ada pelbagai kaum, tapi boleh duduk semeja makan sekali tanpa ada isu besar. Cuba kita buka mata sikit pasal sistem pendidikan kita. Kat Malaysia ni, sekolah kerajaan bagi pendidikan percuma tanpa ada yuran pengajian yang membebankan untuk semua orang, bukan untuk kaum tertentu je. Malah, korang carilah kat mana-mana ceruk dunia sekalipun, ada tak negara lain yang benarkan sekolah vernakular berasaskan bahasa ibunda kaum, bukan asal macam yang kita ada sekarang ni? Ini satu keistimewaan yang luar biasa, bukannya satu bentuk penindasan. Lepas tu tengok pula bab agama. Rumah ibadat kat sini boleh dibina dengan bebas asalkan ikut peraturan tanah, bukannya kena sekat sampai tak boleh nak semayang. Hari kebesaran agama masing-masing bukan setakat diraikan, malah siap jadi cuti umum satu negara lagi. Kita semua boleh sambut Tahun Baru Cina, perarakan Cap Goh Mei, malah perarakan keagamaan lain pun selamba je boleh buat kat tengah jalan raya dengan kawalan polis lagi. Jadi, kat celah mana datangnya dasar apartheid yang wartawan tu cuba nak gambarkan? Bab kesihatan lagi lah buat orang luar rasa cemburu. Semua rakyat Malaysia, tak kira apa pun warna kulit kau, boleh pergi mana-mana klinik kerajaan dan cuma perlu bayar RM1 je untuk rawatan biasa atau RM5 kalau kena jumpa pakar. Ubat pula, semua dah siap bagi sekali, tak payah nak pening kepala pergi beli asing kat farmasi luar dengan harga mahal-mahal macam kat negara maju yang lain. Kalau ini pun dipanggil tertindas, aku rasa ramai orang kat luar sana sanggup beratur nak kena tindas macam ni. Dari segi keselamatan dan undang-undang pula, semua orang sama rata. Siapa pun boleh buat laporan polis kalau rasa terancam, malah kerajaan siap sediakan sistem SISPAA untuk mudahkan rakyat buat aduan pasal apa masalah pengurusan awam. Tak ada istilah birokrasi pilih kasih ikut kaum kat situ. Bantuan kerajaan, beasiswa, sampailah ke peluang masuk universiti awam pun sekarang banyak berasaskan meritokrasi dan keperluan. Malah dalam sektor penjawatan awam pun, kita boleh nampak wakil dari semua kaum pegang posisi penting dalam pentadbiran. Satu lagi benda yang paling jelas, semua kaum kat Malaysia ni bebas gila nak kumpul harta. Sesiapa pun layak beli rumah, tanah atau apa aset hartanah asalkan dia mampu dari segi keuangan. Tak ada undang-undang yang halang bangsa A tak boleh beli rumah kat kawasan bangsa B. Perniagaan orang Cina dengan India pun selama ni hidup subur je sebab orang Melayu yang merupakan golongan ekonomi kelas pertengahan kat sini pun tak pernah ada sentimen nak boikot perniagaan mereka tanpa sebab yang munasabah. Jadi, kesimpulannya, celah mana yang nampak macam Palestin tu memang jauh menyimpang dan tak logik langsung kalau nak buat perbandingan macam tu.